Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di Malaysia Madani. Tun Dr. Mahathir pernah berkata, manusia yang lemah sekalipun jika bersatu pasti akan mendapat mengocokkan dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Justru berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Rukun Negara Menyatukan Rakyat Demi Kejayaan Bersama. Sekalum penghargaan saya perlukan buat saudara pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, saudara dan saudari yang diberkati sekalian, secara umumnya, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh gerakan bernegara iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Di bawah rukun negara, rakyat Malaysia berikrar untuk mencapai perpaduan dan kejayaan berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, manduk pidato pada hari ini menuntutkan kita memahami dan menghayati rukun negara yang menyatukan semua demi kejayaan rakyat Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, kepercayaan kepada Tuhan membawa kepada kejayaan manusia. Manusia tidak boleh lari daripada kehidupan. Ingin bertumbuh yang akan menjadikan kehidupan mereka ke arah kebaikan dan kebenaran. Rakyat Malaysia tanpa mengira agama meletakkan Tuhan sebagai tonggak teratas. Boleh dijadikan pendorong perjuangan dan pengorbanan yang tidak terhingga. Lihat saja kita atlet negara mencapai kemenangan di persasaran dunia tanpa mengira agama apapun. Perkara yang pertama diucapkan saudara tentulah penghargaan dan kesyukuran kepada Tuhan. Selain itu, kepercayaan kepada Tuhan juga boleh dijadikan pendorong untuk mencapai kejayaan yang luar biasa. Saudara dan saudari yang budiman, manduk kedua, rukun negara menyatukan rakyat melalui perlembagaan. Perpaduan yang utuh amat bergantung kepada persahafaman dan kehidupan seharian. Namun begitu, negara yang kita yang berbilang kaum menyebabkan wujud pembezaan dari segi bahasa dan nilai kepentingan. Di bawah keluhuran perlembagaan, rakyat perlu menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan pelbagai negara sebagai sumber perundungan yang tertinggi. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perlembagaan telah berjaya menyatupadukan semasa kaum di Malaysia dengan mengalahkan semua urusan dan bahasa Melayu, baik di pejabat kerajaan maupun jual beli di pasar. Kesannya, keutamaan berinteraksi dalam bahasa yang sama dapat menggelakkan prasangka atau satu sama lain. Seterusnya, mewujudkan perpaduan dalam kehidupan masyarakat. Jelas, bahasa kebangsaan berjaya menyatukan rakyat Malaysia. Saudara dan saudari pendengar bestari. Mauduk ketiga, cabaran dalam jiwa rukun negara. Kita semestinya boleh mendapat dada menyatakan bahawa kita telah tahu semua prinsip rukun negara. Namun, adakah benar kita memahaminya? Sejujurnya, kita tidak dapat memafikan bahasanya. Penghayatan rakyat terhadap rukun negara masih lagi diangkat, apatah lagi mengumumkannya. Contohnya, masih lagi terdapat segelintir masyarakat yang tidak menjaga nama baik negara sehingga memburukkan institusi beraja dan ada juga yang enggan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan rasmi. Kerana mengapanya bahasa kampung masa ini yang menjadikan cabaran yang perlu segera diatasi supaya tidak barah dalam masyarakat seterusnya. Menghancurkan perpaduan yang cuba kita bina ini. Masa ini jika dibiarkan melarat, mengancam perpaduan yang telah kita bina. Oleh itu,
Cabaran mengelakkan keharmonian perlu ditangani dengan sebaiknya, ibarat menarik rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Kesimpulannya, negara kita sangat unik beracuannya. Keharmonian perlu dikekalkan demi keharmonian negara. Jika benar kita mahukan sebuah negara yang harmoni, penduduk hendaklah dikekalkan. Bangunan bertindak wahai anak muda, hendak berseribu daya, tak hendak seribu dalih, agar perpaduan yang utuh terus menjadi nadi gerakan dalam menggelarkan keharmonian bangsa yang erat. Kerana saya yakin dan percaya rukun negara menyatukan rakyat demi kejayaan bersama. Sekian, terima kasih.